Hai, Assalamualaikum. Saya Anis. Saya merupakan founder of Crumbsys. Saya start perniagaan ni daripada saya bangku sekolah lagi sampailah sekarang. Impian saya ialah bila saya habis graduated in degree entrepreneurship, saya nak buka my own cafe, Crumbsys Cafe, and that cafe also it's like the youngsters for them to have their own community, for them to lepak and have their own creativity juga dekat situ. Market penetration ni bagi saya itu satu kekangan yang besar bagi saya sebab saya merupakan pelajar tahun akhir keusahawanan. Jadi time tu saya tak tahu macam mana saya nak attract customer yang berada di luar campus, dan juga selain daripada pensyarah-pensyarah kawan-kawan, macam mana saya nak attract ni. Jadi daripada kelas usahawan Maxis, saya belajar macam mana saya nak attract customer dan juga cara saya nak post. Saya belajar macam mana nak dapatkan followers yang tinggi, nak dapat visibility tu. Apa yang saya pelajar pada kelas tersebut, macam sebelum ni kalau saya nak buat marketing, buat dekat dalam Facebook ke TikTok, Instagram, situ saya tak tahu macam mana saya nak post, main suka-suka je post. Tapi bila saya dapat coach sarankan kami time frame bagaimana kami nak post our products. Jadi dari situ time frame tu kita tahu dekat mana type customer akan viewers akan scroll Instagram, TikTok. Dari situ kita akan dapat viewers yang tinggi dan also visibility yang tinggi, engagement dekat situ. Besides saya juga buat banyak TikTok live juga. Daripada in terms of tu memang ada banyak perubahan. Daripada situ saya dapat customer yang daripada negeri-negeri lain dan juga daripada orang-orang yang saya tak pernah kenal, dan dia kata, oh orang ni memang betul-betul attracted ya. So jadi macam benda tu macam menarik lah. Impact daripada kelas usahawan ni, impact pada perniagaan saya daripada peningkatan 8k sales hingga ke 12k sales. Dari situ saya nampak dapat banyak beri manfaat dan juga impact yang tinggi kepada perniagaan saya dan juga pada produk branding saya.